Salam semua. Selamat kembali ke saluran saya. Hari ini kita akan berbual tentang satu kes misteri yang membuatkan anda meremang bulu roma. Seorang wanita paling terkenal di Taiwan pada tahun 90-an dicekik hidup-hidup di rumahnya dan dibakar oleh api besar sehingga menjadi mayat terbakar. Yang lebih menakutkan ialah pada kalendar dia tertulis ramalan kematian, manakala penjenayah masih bebas sehingga kini. Adakah anda percaya? Ini bukan plot filem seram. Ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. 1 Julai tahun 1993, daerah Niihu, Bandar Taipei, Zan Rong, seorang terkenal berusia 23 tahun, begitu sahaja meninggal di rumahnya sendiri. Kebakaran, petrol, bau gas, dan amaran pelik itu. Ada kakak yang perlu berhati-hati. Apakah rahsia yang tersembunyi di sebalik ini? Kes ini seperti lubang hitam yang besar, menelan kebenaran, juga menelan masa depan sebuah kehidupan muda. Ikut saya masuk ke dalam kisah yang penuh kabus ini. Marilah kita cuba mendedahkan kebenaran di sebalik kematian Zan Rong. Zan Rong, nama asal Jo Mei-fei, seorang gadis yang hanya berusia 23 tahun. Dia membesar di Amerika, kembali ke Taiwan selepas tamat sekolah menengah. Kecantikan dan bakatnya seolah-olah dilahirkan untuk pentas, segera diperhatikan oleh pencari bakat. Sejak itu memasuki dunia hiburan. Drama televisyen yang dibintanginya, Empat Pemuda Kota, pada tahun 90-an hampir semua orang tahu. Pada masa itu di Taiwan, keluarga mana yang tidak menonton di depan televisyen? Drama ini menjadikannya memenangi banyak anugerah. Tapi dia bukan sahaja pandai berlakon, suara nyanyiannya juga manis seperti madu, membuatkan orang yang mendengarnya tidak dapat melupakannya. Dia mengeluarkan sebuah album, dinamakan 12 Wanita Cantik. Di dalamnya ada 3 lagu. Setiap lagu menjadi irama di jalan-jalan. Pada masa itu rangkaian belum meluas. DVD masih menjadi arus perdana. Album ini hampir ada di setiap rumah. Media memberinya gelaran Teresa Teng Kecil. Ini bukan sekadar kata-kata. Dia benar-benar mempunyai potensi seperti diva. Masa depan yang tidak terhad. Masa depan di hadapannya seperti jalan emas. Tapi siapa yang dapat menyangka, tepat pada masa kerjayanya paling cemerlang, nasib bagaimanapun seperti pisau yang tidak berperi kemanusiaan, menikam kuat ke dalam hatinya. 1 Julai tahun 1993, hari itu Zan Rong sepatutnya membuat penggambaran di luar. Kru menunggunya di lokasi selama 3 jam penuh. Tapi dia langsung tidak muncul. Pada mulanya semua orang menyangka, mungkin selepas terkenal dia jadi sedikit angkuh, mula bersikap bongkak. Ada yang tidak tahan mengata dia beberapa kali. Lagipun pada masa itu dia sudah menjadi bizar. Maka kru menghantar seseorang ke rumahnya untuk menggesanya. Hasilnya, sampai di pintu rumahnya, yang dilihat bukan wajah manisnya yang tersenyum. Sebaliknya kereta bomba dan asap tebal, tingkap di tingkat 6. Asap hitam memercik keluar seperti syaitan. Anggota-anggota bomba bergegas masuk ke dalam kebakaran. Kurang dari setengah jam memadamkan api. Tapi apabila mereka membersihkan lokasi, di runtuhan yang terbakar dan berselerap, menemui satu mayat wanita bogel. Gambaran ini hanya memikirkannya pun membuat sejuk. Mayat itu dibawa ke hospital. Doktor memeriksanya lalu menggelengkan kepala. Sudah tidak bernafas. Mayat yang dibakar sehingga tidak dapat dikenali ini, rupanya ialah Zan Rong, bintang dunia hiburan. Sebuah nama yang bersinar terang, pergi begitu sahaja. Pada saat berita itu tersebar, seluruh industri hiburan menjadi gempar. Peminat-peminat menangis sehingga hati terasa pecah. Rakan-rakannya terkejut sehingga tidak dapat berkata apa-apa. Siapa yang boleh menerima pengakhiran seperti ini? Lokasi kebakaran
begitu menyeramkan sehingga orang tidak berani mendekati. Anggota bomba mengingat bahawa sebaik masuk mereka terus menghidu bau gas yang menusuk. Di lantai ada kesan petrol. Mana ada kemalangan di sini. Ini jelas seseorang sengaja membakar. Selepas polis mengambil alih, di runtuhan yang hangus mereka menemui sebuah skrip dinamakan Pelangi Dalam Hujan. Skrip ini menjadi kunci untuk mengesahkan identiti. Yang meninggal ialah Zan Rong, tapi perkara yang lebih pelik masih ada di belakang. Di meja sisi katilnya terdapat sebuah kalendar biasa. Anggota bomba dan polis membukanya dan melihat pada halaman Julai itu, rupanya tertulis 5 perkataan. Ada kakak yang perlu berhati-hati. Tulisan tangan serong dan tidak kemas, seolah-olah ditulis dengan tergesa-gesa, dan juga seperti sumpahan yang tidak baik. Perkataan-perkataan ini diam-diam terletak di situ, seakan-akan ejekan yang ditinggalkan oleh malaikat maut, membuatkan orang yang melihatnya meremang bulu roma. Polis segera sedar, ini langsung bukan kebakaran biasa. Di sebaliknya pasti ada konspirasi yang lebih besar. Amaran ini sebenarnya siapa yang tulis? Adakah Zan Rong sendiri? Atau petunjuk yang ditinggalkan penjenayah? Ini menjadi salah satu teka-teki yang paling meresahkan dalam kes. Keesokan hari, pakar forensik mula memeriksa mayat. Sebaik keputusannya keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Di saluran pernafasan Zan Rong, rupanya tiada sekelumit pun abu karbon. Apakah maksud ini? Dia meninggal sebelum api marak. Sudah mati. Biasanya orang yang mati dalam kebakaran sama ada dibakar hidup-hidup atau lemas kerana asap tebal. Saluran pernafasan selalu meninggalkan kesan abu, tapi dia tiada. Ini menunjukkan bahawa ketika dia berhenti bernafas, api belum melanda bilik. Yang lebih menakutkan masih ada di belakang. Pakar forensik menemui kesan cekikan yang jelas di lehernya. Belakang kepalanya juga ada kesan dipukul dengan benda keras. Dan itu belum habis. Mereka juga menemui di bahagian bawah tubuhnya mengesan air mani lelaki. Penemuan-penemuan ini menyentak seperti tukul berat di hati setiap orang. Pakar forensik akhirnya membuat kesimpulan. Zan Rong dicekik sehingga mati, dan sangat mungkin dirogol sebelum meninggal. Api itu langsung bukan kemalangan. Sebaliknya cara penjenayah untuk memusnahkan bukti sengaja dinyalakan. Dia mahu membakar segalanya untuk menutup jenayahnya. Tapi sebesar mana kebencian ini sehingga membuatkan seseorang melakukan kekejaman seperti ini kepadanya. Sayangnya, kebakaran ini terbakar terlalu kuat. Pasukan bomba untuk memadamkan api menggunakan hos dengan kuat. Hasilnya menjadikan lokasi bertaburan. Bukti hampir semuanya musnah. DNA dibakar oleh suhu tinggi sehingga hilang. Cap jari juga disapu bersih oleh aliran air. Lokasi hampir tidak meninggalkan apa-apa. Polis berdiri di tengah runtuhan yang hangus, hanya boleh menggelengkan kepala dan mengeluh. Tiada cara untuk mencari petunjuk dari lokasi. Mereka hanya boleh menukar arah penyiasatan. Rumah Zan Rong, dia beli sendiri. Biasanya dia tinggal seorang diri. Jiran-jiran kata dia sangat pendiam, tidak suka berbual dengan orang. Juga tiada siapa tahu dia berkawan dengan siapa biasanya. Dia seperti teka-teki, hidup di dunia kecilnya sendiri. Tapi dia ada BMW merah. Kereta itu di jalan sangat menarik perhatian. Sesiapa yang melihat pasti ingat, malam sebelum kejadian, pemilik kedai itik di bawah mengingat bahawa sekitar pukul 9 malam, dia melihat Zan Rong keluar dengan kereta merah itu. Hingga pukul 2 pagi, dia baru berlari kembali. Nampaknya seperti sangat tergesa-gesa. Polis mendengar ini. Di hati mereka terus ada andaian. Dia begitu tergesa-gesa balik rumah. Mungkin ada orang yang menunggunya. Dan kemungkinan besar 80% adalah lelaki. Petunjuk ini walaupun samar,
tapi sudah memberikan sedikit arah kepada kes. Rumah ini sebenarnya agak pelik. Ia di tingkat 6. Ada pintu belakang, bersambung terus dengan tangga pejalan kaki. Tapi pintu belakang ini sangat pelik. Di luar tiada lubang kunci, hanya boleh dibuka dari dalam. Polis mendengar ini. Di fikiran mereka terus muncul satu gambaran. Pagi itu, ada orang berdiri menunggu di pintu belakang. Zan Rong tergesa-gesa berlari balik untuk membuka pintu. Orang ini, kemungkinan besar ialah penjenayah. Lagipun dia adalah bintang agak terkenal jika difoto oleh pasukan paparazzi. Membawa lelaki pulang tengah malam, imej dirinya akan musnah. Sebab itu dia memilih melalui pintu belakang, mahu mengelak pandangan semua orang. Andaian ini kedengaran sangat munasabah. Tapi lelaki itu sebenarnya siapa? Apakah hubungannya dengan Zan Rong? Adakah kawan atau musuh? Polis memutuskan untuk menyiasat dari orang-orang di sekelilingnya untuk mendedahkan orang misteri ini. Semasa mereka sedang menyiasat, mendapati bahawa Zan Rong ada teman lelaki. Ini membuat semua orang teruja. Adakah mungkin dia? Tapi selepas ditanya, jawapan teman lelakinya sangat tenang. Tiada apa yang mencurigakan. Polis menyemak pergerakannya, juga membuat perbandingan. Akhirnya mengecualikan syak wasangkanya. Saluran ini terputus. Mereka mula menyemak semula rekod pergaulannya, melakukan perbandingan DNA, dan bercakap dengan lebih daripada 50 orang dalam industri hiburan, dari rakan sekerja hingga kaki tangan. Bertanya seorang demi seorang. Mereka mengesyaki, adakah seseorang cemburu kerana dia terkenal terlalu cepat, atau kerana merebut peranan sehingga menimbulkan dendam. Tapi selepas sibuk separuh hari, seorang suspek pun tidak ditemui. Kes ini seperti melanggar dinding, betul-betul terbantut. 5 hari kemudian, media berhenti melaporkan. Nama Zan Rong perlahan pudar dari pandangan awam. Peminatnya masih menangis, tapi dunia seolah-olah sudah melupakannya. Tapi tiada siapa menyangka, 6 bulan kemudian, perkara rupanya mengalami pusingan besar. Januari tahun 1994, seorang gelandangan bernama Kau Aming tiba-tiba pergi ke balai polis untuk menyerah diri, mengatakan Zan Rong dibunuhnya. Berita ini terlalu keterlaluan, membuatkan orang tidak berani percaya. Kau Aming kerana kes pemerkosaan dan pembunuhan lain sudah dihukum mati. Dia sudah dipenjara menunggu pelaksanaan. Tapi dia kata, kes Zan Rong setengah tahun lalu juga dia yang lakukan. Polis mendengar ini, seluruh badan mereka terkejut. Kes ini tergantung selama 6 bulan. Penjenayah rupanya ada di penjara dan malah melompat keluar untuk mengaku. Plot ini lebih keterlaluan daripada filem. Dia kata, awal pagi 1 Julai, dia menyelinap ke rumah Zan Rong melalui pintu belakang. Pada mulanya mahu mencuri sedikit barang, tapi mendapati Zan Rong belum tidur. Dia sedang membaca surat khabar. Dia panik, lalu dikesan olehnya. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia mengambil kayu dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian merogolnya, mencuri $1,500 Taiwan baru. Takut dikenal pasti, dia mencekiknya dengan selendang sehingga mati. Akhirnya membakar mayatnya, mahu memusnahkan semua bukti. Dia menceritakannya dengan sangat terperinci. Butirannya begitu banyak sehingga terasa benar. Dia juga kata dia ada katarak. Semasa menyalakan api, dia secara tidak sengaja membakar mukanya. Selepas melarikan diri kembali ke tempat perlindungan gelandangan, berbohong kepada pengurus bahawa itu berlaku semasa membakar sampah. Polis menyemak laporan pada masa itu, mendapati bahawa jenis darahnya sejajar dengan air mani di tubuh Zan Rong. Orang-orang di balai polis Neihu sangat gembira, menganggap akhirnya kes ini terselesai. Tapi sampai ke mahkamah, hakim sebaliknya mengerutkan dahi.
Kau Aming kata dia masuk melalui pintu belakang. Tapi pintu belakang langsung tiada lubang kunci. Tidak boleh dibuka dari luar. Tingkap juga ada jeriji anti pencuri. Lokasi juga tiada kesan congkel. Pengakuannya penuh dengan kelemahan. Tambahan pula dia sudah menjadi pesalah hukuman mati. Hakim rasa dia mengarut. Mungkin mahu melengahkan masa. Kes ini tidak semudah itu. Maka diserahkan kepada pendakwa. Meminta penyiasatan semula. Pendakwa menyiasat kali pertama. Kau Aming segera menafikan pengakuannya. Kata dia tidak membunuh. Sebelum ini mengaku hanya untuk melengahkan hukuman mati. Pendakwa membuka bukti dan melihat di tubuh Zan Rong ada darah jenis O. Kau Aming jenis A. Langsung tidak sepadan. Rekod tempat perlindungan juga menunjukkan 1 Julai hari itu dia pergi berjumpa doktor kerana konjungtivitis. Betul-betul tidak berada di lokasi. Yang lebih teruk lagi ialah polis pada mulanya langsung tidak serius membandingkan DNA. Yang benar-benar sepadan ialah lelaki lain bernama Yan Shizong. Mereka menyemak DNA daripada 30 lelaki. Sampelnya paling sepadan. Tapi polis tidak menyiasat lebih lanjut. Keras kepala mempercayai pengakuan palsu Kau Aming. Kesilapan ini menjadikan muka pegawai penyiasat menjadi pucat. Kebenaran jelas ada di depan mata. Tapi mereka terlepas pandang. Yan Shizong siapa? Latar belakangnya tidak mudah. Berasal dari keluarga Yan di Keelong. Bos kumpulan tayang. Tokoh besar dalam industri pembinaan. Sangat terkenal. Tapi dia juga ada identiti lain. Buruan kes kesalahan amanah. Lari sejak Mei 1993. Apabila polis menemuinya, dia berkelakuan sangat bekerjasama. Sukarela pergi ke hospital untuk ujian darah. Tapi dia terlalu tenang. Tenang sehingga terasa ada yang tidak kena. Tiada siapa yang syak. Tapi tidak lama selepas mengambil darah, dia lari. Hilang dari dunia. Apabila pendakwa menyiasat semula, mendapati bahawa dia sudah hilang, mereka mengesyaki ada orang dalam polis yang memberitahu dia. Kes ini mungkin bukan hanya kesilapan, tapi ada perkara yang lebih mendalam. Maka memulakan penyiasatan dalaman. Selepas disiasat, tidak lama selepas kejadian, seseorang menggunakan komputer balai polis menyemak data Yan Shizong, tapi menggunakan akaun pusat arahan. Tak dapat mengetahui secara spesifik siapa. Petunjuk ini pun terputus. Kes ini seperti ubi panas. Bertukar 4 pendakwa. Dari pengakuan silap Kau Aming, sehingga polis mungkin melepaskan buruan. Berlarutan hingga tahun 1997. Pemanggilan terakhir Yan Shizong. Dia langsung tidak hadir. Kes pun terhenti begitu sahaja. Jadi kes yang tidak terselesai. Adakah Yan Shizong benar-benar penjenayah? Ada yang kata dia lari. DNA juga menunjuk kepadanya. Tapi ada juga yang kata bukti tidak cukup kukuh. Mungkin dia lari kerana kes kesalahan amanah. Kebenaran seperti diselubungi kabus tebal. Tiada siapa boleh melihat dengan jelas. Kes ini penuh dengan tanda tanya yang bertimbun seperti gunung. Kematian Zan Rong seperti teka-teki yang selama-lamanya tidak dapat diselesaikan. Ramalan pada kalendar itu, sebenarnya siapa yang tulis? Adakah amaran yang dia tinggalkan sendiri? Atau ejekan yang sengaja dibuat penjenayah? Bagaimana Yan Shizong tahu keputusan DNA? Siapa yang memberitahu dia? Kenapa polis tidak menyiasat hingga selesai? Soalan-soalan ini, tiada siapa boleh menjelaskan dengan jelas. Seorang gadis berusia 23 tahun, penuh dengan bakat, masa depan tanpa had, tapi mati begitu tragis. Peminatnya, keluarganya, dan orang-orang yang menyayanginya mesti sangat pedih. Jika tiada kebakaran itu, sebesar mana dia akan menjadi. Suara nyanyiannya, senyumannya, boleh bergema berapa lama lagi. Memikirkannya pun membuat hati sakit hingga sukar bernafas. Baiklah,
video sampai di sini. Menurut anda siapa penjenayahnya? Berbual di ruangan komen lah. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.